kanun kesesaan dan sebagainya. Tuan-tuan, sebenarnya kita sebagai rakyat Malaysia ini, kita tidak ada satu zarah pun apa yang disebut di bawah undang-undang, oh tuan-tuan diminta untuk memberikan kerjasama. Tak ada tuan-tuan. Ni bila aku cakap malam ni siapa yang adalah kan. Maka bersilatlah penguatkuasa esok ni kan. Dia kata dia akan cakap, alamak budak ni dah menyusahkan aku. Tak. Itulah kedudukan undang-undang yang betul. Bila penguat kuasa sudah mula menyalahgunakan kuasa, maka kita sebagai rakyat Malaysia perlu tahu hak kita. Apa hak kita tuan-tuan? Hak kita di sisi undang-undang adalah hak kita di sisi undang-undang. Tidak ada sebarang tanggungjawab kita kepada mana-mana penguat kuasa. Berhubung dengan konon-kononnya kita diminta untuk memberikan kerjasama. Contohnya siapa? Ni contoh, saya penguat kuasa. Saya penguat kuasa, saya datang kepada tuan-tuan, saya pun tanya, Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum cik. Tuan-tuan pun jawab, Waalaikumsalam. Kan? Adakah encik Harun bin Taufik? Tuan-tuan pun cakap, ya, saya Harun bin Taufik. Tuan-tuan diminta hadir untuk memberikan kerjasama kepada kami. Tak ada tuan-tuan. Benda tu tak wujud dari sudut undang-undang. Dah kenapa pula aku pula yang kena bagi kerjasama? Kenapa pula aku yang kena memberikan bantuan dan sebagainya? Kan? Tengok dalam berita misalnya kan, siapa yang ada maklumat diminta tampil ke hadapan untuk memberikan bantuan. Itu sebenarnya adalah kerjasama dari sudut budi bicara kita. Tuan-tuan kena faham. Kita tidak ada tidak dipertanggungjawabkan dari sudut undang-undang bila kita tahu kita kena tampil ke depan. Tak perlu tuan-tuan. Kita tak wajib menjadi saksi. Sekarang ini apa yang berlaku? Sikit-sikit bahasa dia, tuan-tuan kena datang tolong bagi kerjasama. Tolong bagi kerjasama. Kan? Itu ayat yang selalu yang kita dengar. Yang naik muak dah kadang-kadang aku dengar. Tuan-tuan kena bagi kerjasama. Kau nak minta kita bagi kerjasama tapi kau layan kita macam penjenayah. Ni dalam konteks SKMM ni. Alright? Untuk agensi penguat kuasa yang lain, macam PDRM dan sebagainya, jangan terasa pula. Ni aku cakap dalam konteks MCMC. Kau nak minta kita bagi kerjasama. Maknanya apa? Pada asalnya kita tidak ada tanggungjawab untuk buat itu. So kalau aku tolong ni memang betul-betul maksudnya aku tolong. So korang jangan layan kita macam sampah. Jelas tak ni tuan-tuan? Ini tuan-tuan kadang-kadang biasalah bila dalam skrip drama Melayu banyaklah berlaku kan. Tuan-tuan dia hadir, call ke, encik diminta hadir untuk memberikan kerjasama kepada pihak kami. Mana ada? Itu tak wujud tuan-tuan. So, yang betul apa dia? Yang betul, agensi penguat kuasa kena keluarkan notis dan serahkan kepada kita. Itu yang betul. Barulah di situ timbulnya apa yang dikatakan tanggungjawab kita tadi. Yang mana kegagalan mematuhi notis itu tadi, barulah boleh dikenakan tindakan lanjut dan sebagainya. So, dia punya keywords dia dekat sini adalah notis. Kalau pun dia nak pergi ke mahkamah, dia nak pergi ke magistrate. Dia pergi ke magistrate, dia kata, saya nak mohon daripada magistrate satu waran tangkap. Magistrate akan tanya apa tuan-tuan? Magistrate akan tanya, atas dasar apa waran tangkap nak dikeluarkan? Dia pun explain. Kita telah berjaya menyerahkan notis kepada Harun bin Taufik pada sekian. Harun bin Taufik dah tanda tangan, tetapi dia gagal hadir pada tarikh-tarikh yang diberikan. Itu cerita dia tuan-tuan. Sebab ada satu keadaan, saya pernah bancuh satu agensi penguat kuasa ini, dia serahkan notis. Dia serahkan notis pada pukul 12. Pada pukul 12. Dia datang pukul 12. Pada pukul 12 tengah hari. Tak silap 12 tengah. 12 tak silap. Kita ambil pukul 12 lah. Saya lebih ingat pukul 12. Pukul 12 tu dia sampai. Lepas tu dalam notis dia suruh datang pukul 1. Nampak tak? Dia punya gila ni. Lepas tu dia nak cakap, kau nak notis sangat kan? Sebenarnya perangai dia macam tu. Nampak tak? Dia punya perangai, kau nak notis sangat kan? Tadi Encik Harun bin Taufik nak minta sangat notis. Sekarang saya bagi notis.
Nampak tak betapa childishnya satu agensi penguatkuasaan ini? Kau macam dia kata lah, kau nak sangat kan? Ambil. Lepas tu apa berlaku tuan-tuan? Klien saya tadi ni bernama Harun bin Taufik call saya. Klien saya bernama Harun bin Taufik ni call saya. Lepas tu pada masa tu kita ada kerja lain lah. Kan? Kita ada kerja lain. Jadi bila klien saya kata saya ada lawyer. Kan? Saya ada lawyer. So kalau lawyer saya ada, saya kena consult lah lawyer saya. Lepas tu penguatkuasa ni cakap apa? Ini tak ada kena-mengena dengan lawyer. Notis ni kita bukan bagi pada lawyer. Ni notis ni kita bagi pada Encik. Encik nama Harun bin Taufik kan? Jadi Encik kena comply lah dengan notis ni. Wah, dia punya gebang tu kan. Aku pun masa dapat panggilan tu apa berlaku tuan-tuan? Kita tengah deal benda lain. Jadi klien tadi bila dia call saya, Harun bin Taufik ni tadi, dia kata apa? Dia kata tuan, ni kalau saya tak comply, dia kata dia nak tangkap saya. Apa lagi? Sebab pada masa tu, benda kat Putrajaya, aku ada urusan lain. Takkanlah aku nak tinggalkan benda yang tengah siap, tengah buat ni kan? Saya pun lupa lagi tuan-tuan. Kita pun buat kelas lah kat situ kan. Berdebang, berdetum. Saya cakap, memanglah engkau bagi notis. Tapi bagi notis ni biarlah logik dan munasabahnya. Nampak tuan-tuan? Engkau serah notis 12.30. Kau suruh orang ni pukul 1. Lepas tu apa? Tak nak comply kau tangkap. Apa benda kau ni? Dah macam undang-undang rimba kau buat. Ini saya nak bagi tahu betul tuan-tuan pada malam ini. Tuan-tuan kena tahu hak tuan-tuan sebagai rakyat Malaysia. Jangan lagi diperkotak-katikkan. Jangan tuan-tuan. Kalau dia kata, Cik kena bagi kerjasama ni. Kalau tak, Cik akan ditangkap. Tadi kau kata bagi kerjasama. Lepas aku tak nak bagi kerjasama, kau nak tangkap aku pula. Kan? Aku ni suspek ke saksi? Itu soalan-soalan yang tuan-tuan kena tanya. Dah sampai masanya kita berdepan dengan penguatkuasa, kita berdepan dengan agensi kerajaan yang mengarut, yang cuba memperbodohkan rakyat. Saya tampil pada malam ini untuk berkongsi apakah legal right yang tuan-tuan ada. Alright? Apakah hak undang-undang yang tuan-tuan ada? Apakah hak di sisi tuan-tuan yang tuan-tuan ada? Tuan-tuan jangan takut untuk bersuara. Selagi mana tuan-tuan tak sentuh penguatkuasa itu, tuan-tuan jangan risau. Tuan-tuan tidak akan dikatakan menghalang tugas penjawat awam. Sebab itu mana yang mudah panas baran, yang mana panas, kalau kau rasa tak boleh kontrol, kau buat tangan macam ni. Kau genggam tangan kau ni cukup kuat-kuat. Biarlah yang datang tu 10 orang, yang provoke kau 10 orang. Jangan risau, jangan gerun. Sebab apa? Yang datang itu bukan malaikat maut. Yang datang itu bukan malaikat yang menyoal kita ketika kita mati. Bukan. Yang datang di depan kita ni hanyalah penguat kuasa undang-undang yang mana kita kena tahu kita pun ada hak di sudut undang-undang. Alright? Bila kau dah melampau sangat, kau layan rakyat Malaysia ni macam bodoh. Macam sampah kau buat. Boleh ketuk pintu suka-suka hati mak bapak engkau. Walaupun mak bapak engkau tak bersalah. Tapi nak buat macam mana? Itu bahasa paling mudah lah kan. Untuk aku geram ni. Baik. Tuan-tuan, bila datang kepada tuan-tuan tanya. Okey. Saya suspek ke saya saksi? Right? Saya suspek ke saya saksi? Ini kena jelas dulu. Kalau dia kata, jangan banyak cakap lah encik bagi je lah kerjasama. Tuan-tuan kena bertenang. Dan kalau ada kawan-kawan, ada family members, rakam tuan-tuan. Merakam tindakan penguatkuasa yang menghampiri tuan-tuan tidak salah dari sudut undang-undang. Ni aku nak bagi tahu ni. Punya banyak drama-drama Melayu yang merosakkan fikiran kita. Tapi tak apalah, itu drama. Ada drama yang membijakkan, siapa suruh tak tengok? Ini tuan-tuan kena ingat. Kalau ada saudara, ada isteri, ada kawan kita didatangi macam itu, rakam tuan-tuan. Merakam perbuatan penguatkuasa yang menghampiri kita
tidak salah dari sudut undang-undang dan tidak langsung tergolong dalam, tak termasuk dalam kategori menghalang tugas penjawat awam. Tak. Sebab itu, ini saya bagi contoh. Saya keluar sekejap. Sebab itu dalam kes Abang Belon, saya menyatakan saya tak bersetuju. Apa halangan kepada penjawat awam yang dia buat sehingga kau kena grip leher dia macam dia ni penjenayah? Nampak? Tapi tak apalah, saya komen pada masa itu saja. Saya pernah berlaku, tuan-tuan. Ini saya peguam. Saya ceritakan pengalaman, tuan-tuan. Saya ceritakan kepada tuan-tuan. Saya hadir dengan satu agensi ni. Saya hadir tu memberikan kerjasama. Tengok. Dia call saya. Dia memberikan, dia kata, tuan, minta tolong bagi kerjasama. Bincang. Okey. Saya setuju untuk bagi kerjasama. Apa berlaku, tuan-tuan? Bila sampai dekat satu agensi penguatkuasa ni, dia tukar skrip. Dia tukar skrip, tuan-tuan. Apa yang telah dipersetujui semasa pegawai dia berbincang dengan saya, pegawai yang bincang dengan saya itu dia tak ada. Jadi pegawai lain datang, dia kata saya tak tahulah apa yang tuan bincang dengan pegawai tu. Tapi sekarang ni lain. Saya pun apa lagi kan? Kau nak sangat, maka kita pun bersilat. Dia pusing, betul. Dia pusing. Kan, mula-mula A sampai dekat pejabat tu dia pusing B. Jadi saya cancelkan semua sebab saya kata apa? Saya datang ini atas persetujuan, atas perbincangan subjek A. Kalau tiba-tiba aku dah datang ni, kau nak tukar skrip jadi B, saya tak setuju. Apa berlaku, tuan-tuan? Apa berlaku? Dia saja pancing, betul. Apa berlaku, tuan-tuan? Apa berlaku pada masa itu, saya marah lah. Sebab apa? Okey, kau dah buang masa semua orang ni. Tinggal 3 hari lagi nak bicara. So, aku datang ni atas permintaan korang. Kalaulah macam ini, aku sampai kau tukar skrip daripada A pergi B, lebih baik aku tak datang. Lebih baik aku study kes aku dengan klien aku. Nampak? So, kau dah buang masa. Saya memang marah lah, tuan-tuan. Bukannya dekat. Kan? So, apa berlaku, tuan-tuan? Maka, ketua Pak Gad dengan dia punya Pak Gad turun. Keliling saya dengan klien saya. Ramai, tuan-tuan. Dengan dekat 10 orang masa tu. Jadi kepala dia pun datang. Saya mula sembang dengan pegawai dia. Saya pada masa tu, saya takut tangan saya ni, saya bagi tips tu saya lah. Saya takut saya tersentuh ke apa, saya buat macam ni. Saya genggam tangan saya kan. Jadi yang pegang badan saya siapa? Yang pegang badan saya ni adalah pegawai. Dia usap-usapnya badan saya kan. Kau jangan risau, yang pegang ni lelaki. Manalah tahu, ada cai-cai jebon yang bodoh. Dia ingat perempuan pula yang usap badan aku. Tak, yang usap badan saya, yang pegang badan saya ni lelaki. Saya buat macam ni. Kan, saya buat macam ni. Saya dengar, lepas tu saya cakap. Pada masa tu, nada tu, tone suara tu memang tinggi lah. Tapi saya tak kurang ajar. Tiba-tiba tengah berbincang ni, ketua Pak Gad bertugas, dia kata apa? Dia kata, Cik jangan provoke. Dia nak tunjuk terror kan. Cik jangan provoke, dia kata. Tolong bagi kerjasama. Cik sedang menghalang pegawai melakukan tugas. Saya dengar berdesing kan. Saya dengar, saya berdesing. Saya cakap, dekat bahagian mana yang saya menghalang tugas tugas pegawai ni? Awak tengok sekarang ni, siapa yang pegang siapa? Saya yang pegang pegawai awak ataupun pegawai awak yang pegang saya sekarang ni? Lepas tu dia diam. So, kalau awak tak tahu apa maksud menghalang penjawat awam melakukan tugas, awak jangan simply menyampuk dan jangan simply cakap benda yang awak tak faham. Awak duduk situ, awak diam, awak dengar je perbincangan saya dengan pegawai awak. Kan? Kadang-kadang berlaku, tuan-tuan. Kadang-kadang berlaku, kita cakap elok-elok, bila kena tipu, siapa tak marah? Jadi memang berlaku lah tinggi suara tu. Lepas tu dia katanya aku menghalang tugas penjawat awam. Saya tanya dia balik, Wat, sekarang ni nak ada cubaan nak tangkap saya ke macam mana? Ni cubaan nak tangkap saya ke apa? Konon-kononnya aku menghalang tugas penjawat awam. Macam tu pula kau nak buat sekarang? Lepas tu saya tanya balik, dalam keadaan sekarang ni klien saya datang, ni ada lawyer.
Apa agaknya korang buat kalau klien aku ni datang tak ada lawyer? Lepas tu dia diam. Kan? So, saya cakap, tolong laksanakan undang-undang kan, tanpa double standard. Orang ni ada lawyer ke, tak ada lawyer ke, kau layan dia sama lah. Apa masalah korang? Jadi saya tarik handbrake, saya belah, saya balik. Selang 2-3 hari, bila kes dijadualkan bicara, hentak meja bang daripada Alif Mansur. Memang aku ada potensi untuk hentak meja. Sebab itu aku buat tangan macam ni. Jadi aku bagi kongsi tip yang sama. Untuk orang yang ada masalah panas baran ni, kau tolong. Kau jangan pegang. Sebab berlaku saja sentuhan fizikal, dia orang boleh bertindak balas. Padahal kau nak buat macam ni je, dia ingat kau nak serang dia. Itu yang dia grip leher kau. Seorang grip leher, seorang grip kaki. Dah macam apa aku tengok. Jadi saya pun balik. Selang 2-3 hari, kes tu naik kat mahkamah, ditetapkan untuk bicara. Kan? Jadi, apa berlaku tuan-tuan? Saya pun submit. Saya pun bagi tahu mahkamah apa yang berlaku. Jadi, sebenarnya itu adalah satu taktik. Satu taktik untuk membolehkan perbicaraan ditangguhkan. Setelah berbulan-bulan, hari ditetapkan untuk bicara, kau tangguh, apa berlaku? Hakim buang kes. Begitu saja. Jadi tuan-tuan kena faham hak tuan-tuan. Saya kadang-kadang kita faham, tak semua orang boleh kata orang mendapatkan nasihat lawyer. Saya faham, tetapi ini basic satu tips untuk tuan-tuan faham. Kalau sekiranya tuan-tuan didatangi oleh penguat kuasa yang selalu merasakan orang awam ini boleh diperkotak-katikkan. Jangan. Okey, saya ulang balik. Yang pertama mesti ada notis. Ini basic right, betul. Yang pertama mesti ada notis. Malam ni saya kongsikan ilmu ni datang daripada Allah. Saya berikan kepada tuan-tuan untuk keselamatan keluarga. Tolong sebar-sebarkan. Yang pertama kena ada notis. Yang kedua, tuan-tuan baca notis tu betul-betul. Jangan malas tuan-tuan. Jangan jadi Harun bin Taufik. Jangan. Jangan jadi Walaun. Jangan jadi Cai-Cai Jebon. Jangan tuan-tuan. Kena baca sebab dalam notis itu adalah notis bahasa Melayu. Jadi tuan-tuan boleh faham. So dalam tu baca elok-elok apa yang sedang tuan-tuan hadapi. Sama ada tuan-tuan disyaki ataupun tuan-tuan menjadi saksi. Itu keadaan dia. Alright? Dan kalau ada masa, ada ketikanya. Kalau dia berbeza. Kalau dia jarang-jarang berlaku, dia serah notis pada hari yang sama, dia suruh datang hari yang sama. Tak ada tuan-tuan. Tak ada pegawai bongok buat macam tu, kecuali ada satu kes hari tu yang saya ceritakan tadi. Selain daripada itu, pegawai pengawal kuasa di Malaysia ni semua faham dan orang cakap reasonable. Dia serahkan notis tuan-tuan pada hari ni, dia akan bagi tempoh tuan-tuan 2-3 hari selalunya. Ataupun dia bagi tuan-tuan seminggu untuk tuan-tuan hadir. Bila tuan-tuan gagal hadir, barulah keluar waran tangkap dan sebagainya. Leceh kan? Bila leceh, payahlah pula kan. Ini orang atas dah bising. Orang Putrajaya dah bising ni. Tak payahlah ikut rules ni. Leceh. Serbu je rumah dia. Itu yang nampak macam Caca Marba. Caca Marba dia buat ni. Macam pasar malam. Itu yang ada satu kes sampai kepada saya tuan-tuan. Dia dapat call. Cik diminta untuk menyerahkan handphone cik kepada balai polis terdekat. Apa gila? Banyak tuan-tuan. Dalam minggu ni, selepas saya mendedahkan MC memburu 2 platform, X dan juga TikTok, saya terima aduan-aduan macam ni. Orang call, lepas tu dia kata, Cik diminta untuk hadir ke balai polis terdekat untuk serahkan handphone cik. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, benda tu nonsense. Benda tu tak wujud dari sudut undang-undang. Dah kenapa pula aku kena serahkan handphone aku ke balai? Nampak tuan-tuan? Jadi ada 2-3 aduan tu saya tak sempat jawab.
Sebab dia ada banyak masuk tuan-tuan. Maaf lah kan. Daripada Facebook, TikTok semua masuk. Berdebu